Alhamdulillah meribe rahmat. Kru semangat berbahagia, bufit dengan kulit atau bermangat di dalam nikmat Tuhan karunia. Bintang di langit nangim kalun mat, syurga nikmat naim dapatkah. Menan kedilun hati tak mangat, mendapat turat tiun bagata. Ulun cek ti ulun angkat-angkat, rasa mendapat ikrung kalkosar. Rasa lun masuk dalam jannah, rasa kalun mat bintang lam awa. Allah ada syut niak putih lumat, wate lun ingat lun ru imata. Lun kebah dile kutubah mangat, la ilun tamat dua le banyak. Oleh sebabnya wahi urakan, tiba uronyo ngudun tuan jit pegahaba. Baik pun uri inang ataupun ibu-ibu ulun tuan, jit baca nazam pakai pancara. Ni kalau nombor telefon laju berjang dengan syehian jit pegahaba. Tengok tempat tun baik pun nazam yang nang karangan tulisan benar. Idron jitinan jit tulis dua lebarih jit ibu Rika. Demam di tengok di sini. Menurut ke macam seolah kadar balasan kana. Diku mano ane di dalam gampung, di mesutiong ekalun di dalam rimba. Yo ubit ganta mampu di dalam ayon, balah jasa lun pak ramlilun wateraya. Balah jasa poma anak lun sayang, rayu tak bak Tuhan bertemung fala. Yang ladum anak wahi urakan, tabuh iti pitang di putang ke poma. Pada hayu guplah tubuh wate kelahiran, cukup te awai yo ubi ita. Yuh goh lam lahi anak lun tayang tutah anaban dekat lun poma. Dikedi Allah perintah Tuhan, dikurung bulan meninggal gata lahi urunya. Bawa telahi anak lun tayang, baru pun cuba mukuang-kuang. Baik pun anak ini, baik pun anak agam, baik pun yah tigam yang badan dega. Dasar bak pematina mulaan. Si kurung bulan dalam kandungan, alih ni banyak lahi urunya. Man dipikir ti kurung bulan cukup berat badan, bak kejagaan kata gohlumna. Mak obal lahi syut bungong kemang, yan baru olehnya. Kam pemarasa. Put uro pemadu lepu. Kontrib ini wana tile kay bam sakit. Roji Hawaii. Cukup tak pit gerata di pemah. Gepa jauh bu yang menjanjian. Tapi ti poro Tuhan tapi dengan tira. Nemui tata jaga badan. Nemui dua haigam jaga dia. Yang ke katanya maka baik bingung. Peduk belah segoji dia. Peduk belah segoji maka Kati no kahek kumtu i tabo sinuan atau abah. Nyokio. Alhamdulillah wahai ibu ulun tuan. Kadang na pengharapan telefon bagata silakan telefon adik ulun tuan. Pat mantang drone berada. Supaya mengaji tabala. Gak barang kata wajib. Baik pun gure-gure ulun tuan. Kamu persilakan. Bak lagi kaca. Supaya mengaji. Dabalah pantun dengan nadam. Nada masih bermacam bandum nabi betanturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Quran. Pertama pun wahai kaum Nabi Adam, yang ke itu wahai tengku bandung insan. Yang kedua saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata netab iblis.
Le Nabi no masa sepun ne peget kapai ne puding kenan bala tentang jineh bekai. Put Nabi Hud limang saleh nama Ibrahim yang tat murah dan sejahtera purangi halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail. Yahdi minayu Rabbana ke mengsi. Menan pegang Allah SWT. Kerana janji Nabi Ibrahim, Nabi Potullah dalam sejarah nasi anina. Bukan but lumpur tengku mutuah. Itulah perintah Allah bak Nabi mulia. Muyo anak yuti wahai orakan bak nayo. Mama ji bungo Yahya pertama. Tapi Nabi wahai orakan. Itulah sebab Tuhan pada manusia. Tapi Nabi akan dilaksanakan. Nyo dua roti wahai orakan, itulah si kurban. Itulah si kurban Pak Nabi mulia. Yuti kerbun, anak kerbun. Ni fikir ke do kesempatan jihian wahai orakan. Oh gepeduk tekin bak takuan ni, tapi waktu tarik kataku kibah. Alhamdulillah si fikir. Padahal aku tarik ke fikir di Nabi Ibrahim, kau butuh aku. Si bunga mulu tayang lupa na oban ke kalan wahai orakan. Kibah lerejang putuh kedua aja mata tukin ibak mata anyan. Perintah Tuhan hantru diduga hana komputer bak manusia. Pajan an ke patah, pajan an tekin ke fikir Nabi Ibrahim ke putuh ke fikir. Subhanallah, masyaallah. Itulah makanya bak watenyan wahai orakan. Bak waten Nabi Ismail ka gepuih di kubak mentua. Gekun oleh Nabi Ibrahim. Pat gekun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Gutambung oleh Jibril di pintu langit dalam sejarah. La ilaha illallah wallahu akbar. Menan kecari tekin wahai orakan. Nabi Ismail keputrun kudih lama geti Nabi Jibril lamanu. Gekalan oleh Nabi Ibrahim anak anam holi. Gepikir keputur aku. Ternyata keputur kibah. Gecek anak gekul Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah maha besar gure bak dua ayana. Manusia apa manusia? Yang berharga yang ibadat. Biar anak ibadat nak harga sih menurutnya. Maka oleh sebabnya di dalam pedoman-pedoman wahai orakan menan ke kejadian dalam Islam yuh tabuh mata. Na yaladum Rasul kepui ilam nanggro. Kemudian rakyatnya kabih mati fana. Ibarat kita nanggro Nabi Lut Tuhan pekaram. Talah kaum yang dipubut zina. Pakan Nabi Yunus dalam perut engkut. Wahai Bang Daud mula cerita. Pakan Nabi Ibrahim geti ane. Pakan ni Nabi Saleh kepudip unta mati. Bandum nah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan ni Nabi Isa meno kejadian lawan Firaun. Pakan ni Nabi Musa meno mukjizat. Pakan ni Nabi Syuaib mengantungkan. Bandum hayarakan kita. Mula iradah ba Allah taala. Tapi kepentingku bang tuah untuk pedoman umat manusia. Yang na atif permukaan bumi, yang pungo-pungo pandangan benar. Menurut bagi Nabi Nasbah. Itulah perintah Allah harus terlaksana. Menyohana terlaksana perintah Allah yang kata tiga perah dalam neraka. Menyohana peti. Hai menyorun talawan Tuhan. Hai pun talawan Tuhan. Menyogi YouTube dalam alam. Pak lama-lama. Kahanal endu dua.
Muyo ketuhan muyo katim han tujuh kulon ketepi la mumo le ko nyampak bumoyah talain. Hana gore bam tua. Allah Maha Besar. Ujuk rezeki hun. Kak mitia rezeki la embek dalon ju ada mitia. Menan keberah Allah salah. Oh long guguk la mumo tibit. Pat lain aku. Hana aku. Baik pun raja tat, baik pun rasul tat tidak ada nanggro lain. Nanggro yang pegat gero tidak ada. Maka oleh sebabnya maha suci Allah dalam segala-galanya. Oleh sebabnya narakan bak mutuah lun piuh dilihat wahai saudara untuk olehnya wahai rekan pasti lun ulang ulun semapa.